Selendang nak kasut, beli kasut, dia nak tu beri dia main. Bila dia cukup keperluan, nak maka dia tidak marah lagi. Jangan marah lah puak. Jangan marah. Bukan gurau, serius. Apa nasihat untuk muslimah yang masih single dan menunggu lelaki soleh? Jawabnya orang perempuan dengar molek. Jangan pakai lagi pepatah perigi mencari timba. Pepatah ni tidak boleh dipakai. Tetapi kalau pergi tengok timba tu comel, perigilah berjalan pergi ambil timba tu. Faham tak? Kerana perkahwinan pertama Nabi SAW, Khadijah berkenang pada Rasulullah. Lalu suruh pihak atasan meminang. Nampak? Caranya beritahu ada keinginan, maka Nabi pun buat atas fitrah biasa lelaki yang akan pergi merisik. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ayah dia yang kenang ke Rasulullah nak buat mana tu. Maka kalau orang puang lah nak bersuami, jangan jenis tunggu congok situ. Kita tengok dia ni baik, kerja bagus dah, semayang pun bagus, tanya-tanya bos dia, tak ada nipu orang, tak ada cakap ngaruk. Takkan dia nak tunggu dia mari kita pergi ke dia. Banyak cara ni lagi mudah. Gunakan segala peralatan yang ada untuk membina sebuah keluarga bahagia. Kita lalu dia senyum dah kita, tapi dia tak tanya pun, dia tak ngorak aku. Nak buat aku mana? Facebook ting. Faham? Tak ada masalah. Saya suka kepada awak, sudikan awak menjadi suami saya. Dia kata okey, begini. Susah masalah. Dia kata dak, saya ada dah tunang. Tak ada masalah. Takkan masuk perampih. Berita harian. Tu cara dia. Jadi kalau sama-sama staf gini, orang puan tengok staf ni baik, tapi lelaki ni dia relax je, baik, maka orang puan boleh minta atau mesej ke dia, tak ada masalah. Haram tak? Dok haram, yang haram mesej ngaruk-ngaruk. Ni mesej nak minta supaya dia tu jadikan kita isteri dia, tak haram, tak ada masalah, boleh guna kemudahan. Sama-sama staf kemah-kemih dah. Comel dia ni kerja pun bagus, rajin kerja. Minta tak ada masalah. Peduli apa orang kata? Mu dak malu ke orang puang gitu minta orang lelaki? Mu peduli apa? Ikut hukum syarak, faham? Kita tengok kemah-kemih dah apa kerja ni, minta. Kalau nak kemah lagi minta ustaz. Soalan seterusnya, dalam Quran ada disebut mengenai golongan khunsa. Kenapa khunsa dicipta? Nampak? Jadi setiap penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Siapa lalak-lalak yang beribu spesies dalam hutang tu semua ada khidmat untuk alam ini. Betul tak? Cuma kita tak dang dengan akal. Hadis kita kecil tak dang nak capai. Maka kita tak dapat hikmahnya, melainkan di akhirat nanti Allah buka segala rahsia-rahsia. Kenapa aku cipta kabur? Kenapa aku cipta ikan bersoni? Kenapa aku cipta khinzir? Jadi jangan pertikai sekali-kali. Jangan pertikai, minta maaf. Cuma khunsa ni adalah makhluk Allah yang Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Sebab tu Allah buat kanak-kanak yang cacat. Padahal Allah ni pencipta yang ahsanul khaliqin. Jadi Allah ni fa'alul lima yurid. Dia maha bebas berbuat apa saja, kerana semua pada alam ni milik dia. Jadi bila milik dia, boleh kita pertikar tak? Tak boleh pertikar. Macam kereta kita orang dah nak buat guna pun, tapi kalau kereta jiran tak boleh. Jiran kita balik kampung, serah ke kita kunci kereta, suruh kita start lah pasal nak balik lama, 4 bulan nak balik kahwin. Faham tak? Jadi kita start saja pasal jiran suruh start. Dok kita mana-mana gitu koizoh. Apa dok? Tak boleh pasal bukan hak kita. Dia gitu koizoh boy ezoh hendak siang ke kawan tu. Tak boleh kereta. Tapi kalau kereta kita boleh orang pertikar tak? Tak boleh, kereta kita beli. Wajar. Kita buat balik, kita tukar ezoh, kita buat ezoh lori naik ke atas. Kita pun tebuk atak. Buat muruh. Pakai dengan plywood buka. Tekak kita buang, kita pakai naku gini. Kat belakang kita pakai 3 terik gini.
Nak. Tak ada masalah. Metal hak dalam tu speedometer, bubuh tak boleh naik luar. Orang